Lagi beberapa hari je kita nak masuk 2026. Ini adalah beberapa perkara yang kita mesti utiliskan dan selesaikan sebelum masuk tahun baru. Yang pertama, ingat lagi tak sumbangan asas rahmah? Dalam IC korang, ada berapa ringgit lagi? Cepat gunakan sebelum 31 Disember ini. Nanti expired. Yang kedua, pelepasan cukai 2025. Sesiapa yang lepaskan benda ni memang sayang sangat lah. Jom kita maksimiskan segala peluang yang ada. Korang boleh pausekan video ni kejap. Saya ada letak infografik untuk korang tengok. So mana-mana yang belum penuhkan tu, masih ada beberapa hari lagi ni kita untuk take action. Contohnya KWSP korang, dah penuh ke belum? Boleh contribute up to RM7,000. Kalau PRS pula, boleh contribute up to RM3,000. Inilah masa dia. Yang nak beli handphone, laptop, gadget tu semua tu pelepasan sehingga RM2,500. Dan juga nak buat medical check up ke gigi, fertility treatment, boleh sehingga RM10,000 gang. Dan yang terakhir, sila selesaikan zakat tahunan anda. Kepada my Muslim brothers and sisters, kita nak start kita punya 2026 ni dengan harta yang bersih dan suci. Oleh itu, selesaikanlah bayaran zakat anda pada tahun ni. Tak banyak pun, 2.5% je. Tapi bang, nak bayar kat mana? Lembaga zakat mana tu? Ikut korang lah kerja kat mana. Cari harta kat mana. Kalau kerja KL, KL lah. Kalau Johor, Johor lah. Tapi bang, saya kerja bersepah-sepah. Kejap dekat Nibong Tebal, kejap dekat Miri, kejap dekat Segamat. Kalau begitu, ikutlah. Harta kat mana paling banyak korang kaut? Bayar kat lembaga zakat tempat tu. So guys, apa lagi yang perlu kita buat sebelum nak masuk tahun baru ni? Boleh letak dekat komen. Kod-kod saya ada terlepas pandang ke? Share video ni, letak kat story korang. Remind kawan-kawan korang tu sebelum kita masuk tahun baru. Follow for more.